Terima kasih Yang Berhormat. Ada dua soalan yang dibangkitkan. Yang pertama berkenaan dengan penyerasan di peringkat negeri-negeri termasuk RU355. Ingin saya kongsikan di sini bahawa Jawatan Kuasa Kompetensi Mengkaji Kompetensi Dewan Undangan Negeri Menggubal Undang-Undang Islam telah memberikan cadangan dan kerajaan sekarang ini sedang meneliti secara halus dan teliti agar ianya dapat macam mana untuk melaksanakannya. Dan menjawab kepada soalan yang kedua iaitu Suruhanjaya Kehakiman Syariah Malaysia, ini juga berkait rapat dengan usaha iaitu RUU Akta Kehakiman Syariah yang sedang digubal oleh JKSM. Ini menunjukkan bahawa ini adalah komitmen kita dan kita sudah pasti akan mengambil pandangan daripada negeri-negeri dan juga akan juga memaklumkan sekiranya ia melibatkan keseluruhan negeri-negeri, maka ianya perlu dibawa ke MKI dan Majlis Raja-Raja. Semuanya itu perlu diikuti prosesnya secara tertib, secara menghormati institusi. Ingin saya kongsikan di sini bahawa bukan hanya kepada hakim, pegawai syariah, termasuk juga peguam-peguam, termasuk juga Jabatan Mufti. Kerana Jabatan Mufti juga perlu mengubal fatwa dan fatwa itu perlu mematuhi perlembagaan. Jadi mereka juga perlu mengikuti kursus-kursus tersebut. Ini bermakna sangat menyeluruh. Terima kasih.